Assalamualaikum, selamat petang dan selamat datang ke Arena MBSJ untuk kita saksikan hari perlawanan Selangor Champions League kategori kumpulan A di antara pasukan OG City Taman Medan yang akan membuat perhitungan bersama pasukan OSV UK Perdana FC di gelanggang ini. Dilakukan oleh pasukan OG City dan juga OSV untuk 40 minit di separuh masa yang pertama, dan itu adalah whistle yang ditiup oleh pengadil dengan pasukan OSV memulakan gerakan bola yang dihantar ke belakang untuk barisan pemain pertahanan mereka. Bola terus dihantar ke atas untuk pemain pasukan OG. Hantaran jauh untuk seorang lagi pemain muda mereka. Kawalan yang baik dilakukan oleh Sheikh Muhammad Irfan. Cuba masuk ke dalam kawasan kotak penalti, berjaya dikeluarkan terus oleh pemain pasukan OSV. Belum lagi ada peluang sebenarnya untuk pasukan OG City. Rembatan dari luar kotak penalti oleh Rafiq Nazri. Ya, percubaan awal menandakan agak bahaya pemain ini. Satu sentuhan yang cukup baik disusuli dengan satu rembatan, namun tidak memberikan sebarang masalah untuk para pemain dari kedua pasukan. Dan Amri Yahya antar ke sebelah kanan, peluang untuk pasukan OG. Lihat bagaimana, dan jaringan pertama berhasil menerusi pemain muda mereka, Syed Muhammad Irfan, yang bijak mendapatkan hantaran yang cukup baik daripada Amri Yahya. Cantik gerakan ini, ya, Syafiq. kita lihat bagaimana seperti mana yang dikatakan cukup bijak hantaran Amri Yahya menggunakan pengalaman yang sememangnya beliau memiliki. Hantaran yang cukup baik, hantaran lolos. Satu terupas yang cukup menarik dan juga diikuti dengan satu penyudahan yang cukup tenang oleh pemain muda OG ini, yaitu Syed Muhammad Irfan, yang berjaya meletakkan OG City untuk berada di hadapan ketika ini. Tersentak dengan jaringan itu, pasukan OSV sekarang ini cuba melakukan jaringan penyamaan. 1-2 yang baik dimainkan bersama Alif Izzuan. Hantar ke tengah, peluang untuk Amar Syafiq. Amar Syafiq masih lagi mencari ruang terbaik untuk melakukan rembatan. Sayang sekali bagi pasukan OSV sekarang ini menerusi Amar Syafiq. Terkepung oleh dua orang pemain yang berada di hadapan beliau. Hantaran pantas jauh diambil untuk mencari pemain ini. Ashraf Fazli kesorangan, berjaya masuk ke dalam kawasan kotak penalti dengan satu percubaan. Satu peluru yang dihantar oleh Alif Izzuan berjaya meledak dan terus masuk ke dalam pintu gol pasukan OG City. Sekaligus jaringan penyamaan berjaya dilakar oleh Alif Izzuan di minit ke-35 ini untuk meletakkan kedudukan 1-1. Jadi kita lihat bagaimana larian yang dilakukan oleh Ashraf. Kita lihat dua pemain cuba membayangi beliau, dan satu rembatan yang cukup padu dengan teknik yang cukup baik, dan akhirnya menewaskan penjaga gol Iskandar ataupun Aiman. Pastinya berkualiti dari Alif Izzuan sebentar tadi. Sekali lagi pasukan OSV cuba melakukan serangan. Azrul Razman, mereka kembali bersemangat dan mendapatkan motivasi baru selepas jaringan cantik daripada Alif Izzuan. Penjaring gol untuk pasukan OSV. Satu hantaran, peluang untuk pasukan OSV. Satu lagi tandukan dari untuk Amizan Hamzah. Hantaran yang kurang baik berjaya didapatkan oleh pemain pasukan lawan. Lambungan ke atas, pantas mendapatkan Daniel Syakri. Amizan Hamzah menanti satu percubaan yang dilakukan oleh Daniel. Pantas sekarang ini daripada Afiq Zahri. Sekali lagi gagal untuk mengatasi Amizan Hamzah. Ashraf Fazli untuk Azrul Razman. Azrul, ukuran yang cukup cantik daripada Azrul untuk pemain ini. Peluang untuk pasukan OSV. Satu percubaan yang terkena tangan ataupun tidak. Ada bantahan daripada pemain pasukan OSV, namun tidak, kata pengadil. Dari kaki terus dihadang oleh pemain pertahanan pasukan OG City.
sambil menyaksikan masa permainan sebenar sudah pun tamat dengan 3 minit masa kecederaan diberikan oleh pengadil. Masa yang semakin suntuk, peluang untuk pasukan OSV. Lihat bagaimana peluang untuk pemain ini. Lihat bagaimana Khalif Ryan mendapatkan ruang yang cukup cantik. Namun begitu dinafikan oleh ketangkasan Aiman Amsyar. Ya, satu hantaran lolos yang begitu berkualiti yang dilakukan. Namun saya kira sempat tolakan yang dilakukan oleh Afiq Zaris yang cerita terakhir saya kira untuk pasukan OG City dan juga OSV. Dan seperti yang saya ramal, itu sudah pun menutup cerita di arena MBSJ untuk kedua-dua pasukan pulang ke halaman sendiri dengan satu mata penting setelah terikat satu sama hasil jaringan awal daripada Syed Muhammad Irfan di minit ke-8. Sebelum kelebihan itu berjaya dipadamkan oleh Alif Izzuan dengan satu rembatan yang cukup cantik di minit ke-35. Sekaligus keputusan masa penuh di arena MBSJ untuk hari perlawanan Selangor Champions League Kumpulan A. Pasukan OG City Taman Medan 1, OSV Uki Perdana 1. Jangan ke mana-mana, selepas ini